saya nak kamu teka apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, saya akan menggunakan objek yang ada di tangan saya. Okey, cuba kamu teka ini apa? Okey, ini adalah sebuah kereta. Okey, kereta. Cuba kamu tengok kereta yang berada di tangan saya ini berwarna apa? Berwarna merah. Ada tak yang nampak selain daripada warna merah? Ada. Selain daripada warna merah, dia ada warna apa? Hitam. Dia ada warna hitam dan juga dia ada warna merah. Ada dua warna, betul? Okey, kereta dekat tangan saya ni pergerakan dia macam mana? Laju. Besar ke kecil? Besar. Kalau kereta sebenar besarlah, tapi yang dekat tangan saya ni kereta mainan. Dia kecil sahaja. Tapi kalau kereta yang betul, dah besarlah kan? Okey. Agak-agak saya nak mengajar tajuk apa hari ini? Pandai. Kata? Okey, kata adjektif. Okey, sebelum tu saya akan terangkan kepada kamu apa itu maksud kata adjektif. Okey, sebelum saya terangkan, saya nak tanya lagi satu objek. Ini apa? Okey, ini pokok. Pokok ni berwarna apa? Hijau. Okey, pasu ni? Berwarna putih. Okey, selain daripada hijau dan putih, ada warna coklat. Pokok ni tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Rendah. Okey. Pokok ni, kalau kamu selalunya pokok ni ada bau tak? Bau apa? Bau wangi. Ada yang setengah orang dia ada bau pokok ni bau wangi. Ada yang kata bau busuk. Macam-macam lah kan? Okey. Okey, dekat papan putih ni saya ada tulis maksud kata adjektif. Okey, kata adjektif ataupun kata sifat adalah satu benda yang sama. Kata adjektif atau kata sifat yang menerangkan keadaan sesuatu kata nama. Okey, contohnya besar. Macam kamu tengok kereta ni tadi kan? Kereta tu kata nama. Kamu nak menerangkan sifat kata nama ni. Sifat kereta ni. Warna merah. Besar. Laju. Itu adalah kata adjektif. Okey, saya akan tunjuk satu demi satu bahagian-bahagian kata adjektif. Okey. Kata adjektif yang pertama adalah kata adjektif bentuk. Nampak? Okey, kata adjektif bentuk ni contohnya seperti bulan, hujung, lebar, lurus, bengkok, loncong, kempis, kunci. Itu pun adalah kata adjektif bentuk. Kalau dalam buku ataupun kamu nak buat latihan, disuruh tentukan kata adjektif bentuk. Inilah antara contoh-contoh kata adjektif bentuk. Boleh? Okey, seterusnya kata adjektif jarak. Jarak ni macam hampir, dekat, jauh, rapat. Itu semua adalah contoh kata adjektif jarak. Boleh? Okey, yang seterusnya kata adjektif perasaan. Siapa kat sini yang dia ada perasaan? Semua orang ada perasaan, tapi perasaan yang berbeza-beza, betul tak? Okey, ada perasaan gembira, ada perasaan sedih, ada perasaan teruja. Mak dia belikan dia baju baru, dia rasa teruja. Wah, seronoknya dapat baju baru. Teruja, betul tak? Wah, cantiknya baju raya saya. Teruja. Risau. Dia risau balik ke ni. Nak balik dengan apa ya? Sebab
balik. Penat. Penatnya puasa. Lapar. Siapa dia lapar sekarang? Semua orang lapar sebab sekarang sedang berpuasa. Marah. Dia marah. Contohnya Ali, dia marah, Abu ambil pensel dia. Dia buat muka marah. Takut, gemetar, terkejut, tidak suka. Itu semua adalah contoh-contoh kata adjektif perasaan. Boleh? Okey, yang seterusnya kata adjektif panca indera. Dekat mana panca indera ni? Apa dia panca indera? Manis. Kalau manis menggunakan panca indera apa? Senyum. Manis tak senyuman saya? Ataupun menggunakan lidah. Manisnya masakan ibu saya hari ni. Kelak. Tahu kelak? Macam pahit kan? Lepas tu kacak. Kacak ni, wow, kacaknya Ustaz baru tu. Kacak ni maksudnya handsome, segak. Comel. Wow, comelnya Ustazah Hayati. Apa ni? Yang seterusnya merdu. Merdu ni suara, melalui suara. Merdunya Ustazah Nuraini menyanyikan lagu di pagi raya. Harum. Harum ni kita selalu untuk apa? Guna kan? Bau benda-benda yang wangi. Contohnya bau minyak wangi ke? Wow, harumnya bau minyak wangi Afifah ini. Seterusnya kesak. Kesak ni selalunya berada di batu, kayu, betul tak? Kesak ni lebih kepada kasar lah. Dan licin. Selalunya licin ni adalah lantai ataupun jalan raya, simen kan? Betul tak? Okey, licinnya licinnya dekat kantin dan lantai dekat kantin sebab hari hujan. Boleh? Okey, seterusnya kata adjektif cara. Ni kata adjektif cara. Ni antara contoh-contohnya deras. Lincah. Lincah ni adalah lincah ni seorang yang berjalan laju. Dia aktif. Okey, seterusnya jelas. Jelas tak tulisan soalan kat depan? Jelas. Okey, laju. Wow, lajunya kereta. Kereta Lamborghini ni laju. Okey, kelas. Seterusnya saya akan bagi latihan. Okey, latihan ni saya nak kamu tulis di papan putih. Okey, saya akan sebut beberapa contoh kata adjektif dan saya akan pilih secara random untuk tulis bina ayat di hadapan. Boleh? Contohnya saya sebut merah. Okey, saya nak Al-Fatih keluar tulis menggunakan bina ayat menggunakan kata adjektif merah. Okey, boleh? Okey, saya nak kamu kata adjektif besar. Okey, bina ayat menggunakan kata adjektif besar. Yang lain boleh tengok sama ada sahabat kamu bina ayat menggunakan kata adjektif besar betul atau salah.
kata adjektif sega. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, Ustaz itu sangat sehat. Betul atau salah? Okey, betul. Sebab sehat ni dia berkaitan dengan penampilan seseorang. Sehat ni contoh handsome, cantik kan? Okey, kalau dia tulis harimau itu sangat sehat. Betul atau salah? Salah. Sebab harimau itu haiwan. Okey. Yang terakhir, nombor 5, saya minta kamu kata adjektif biru. Meja saya berwarna biru. Betul atau salah? Betul. Cumanya berwarna ni salah eja. Sepatutnya dia tak ada A. Dia kena A. Dia kat sini je. Berwarna. Bukan berwarna. Boleh? Boleh. Okey. Semua salah eja. Okay. Semua betul? Ada yang salah? Tak ada. Bagi tepukan untuk sahabat-sahabat kamu. Yang betul. Okey, tanya saya ucapkan sebab menandakan kamu faham apa yang saya ajar ni. Faham ke tak? Okey. Okey, seterusnya saya akan minta wakil daripada setiap kumpulan untuk datang ke depan untuk jawab kuis di dalam komputer. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, seterusnya saya nak wakil yang kumpulan yang pertama siapa? Fawaz. Okey, main Fawaz ke depan. Okey, kita tengok ya, Fawaz mewakili kumpulan pertama. Dia akan menjawab kuis kata adjektif di komputer. Dan nanti kita tengok berapakah keputusan yang Fawaz dapat. Dan saya akan tulis markah kamu di sini lah. Kumpulan 1 berapa, kumpulan 2 berapa, 3 berapa dan 4 berapa. So pastikan kamu pilih wakil setiap kumpulan yang betul-betul dia boleh jawab. Boleh? Okey, Fawaz.
selesai menjawab, wakil daripada kumpulan pertama. Okey, jawapan yang berjaya menjawab ada Faidah adalah 7/10. Okey, bagi tepukan untuk kumpulan pertama 7/10. Okey, semua ada 10 soalan. Okey, seterusnya saya nak minta kumpulan 2. Siapa wakil kumpulan 2? Okey, Muhammad. Okey, Muhammad akan menjadi wakil kumpulan 2 untuk jawab kuis. Okey, kelas, tadi kawan-kawan kamu wakil daripada setiap kumpulan dah jawab. Okey, untuk kumpulan pertama akan dapat 7/10. Okey, tadi wakil daripada kumpulan kedua dapat 8/10. Dan ada wakil daripada kumpulan ketiga dapat 9/10. Dan wakil daripada kumpulan 4 pun dapat 9/10. Okey, tak ada yang dapat 10/10. Jadinya markah yang paling tinggi setakat ini adalah 9/10. Okey, bagi tepukan untuk kawan-kawan kamu. Okey, seterusnya saya akan bagi latihan. Nanti saya akan edarkan latihan di sebelah meja. Okey, saya akan bagi kamu lembaran kerja untuk kamu siapkan secara individu. Saya nak kamu dapatnya kertas ini dan terus buat jawapan untuk menentukan sama ada kamu faham ataupun tidak pelajaran hari ini. Boleh? Okey, buat terus. Buat terus. Okey, soalan ini berkaitan dengan kata ini. Kita bacakan dah. Okey. Kamu boleh isikan tempat kosong menggunakan jawapan yang telah diberikan. Okey, buat sekarang. Okey, kelas. Okey, masa kita pun dah nak habis. Okey. Apa yang kamu belajar pada hari ini? Kata adjektif. Okey, kata adjektif ni ada berapa jenis? Ada berapa jenis yang saya terangkan tadi? Adalah 8. Okey, boleh tak sebut 3 daripada 8? Yang pertama